Sementara itu, tabung haji meningkatkan kesejahteraan jemaah haji Malaysia menerusi pelancaran program kebersihan bangunan penginapan di Mekah dan program kebersihan masyair bagi musim haji tahun ini. Saya sekarang ini berada di Mina, kemah-kemah untuk jemaah haji Malaysia. Kita lihat bagaimana siapa yang telah dilakukan oleh tabung haji dengan Holiday in Bakar and Nuzuli. Akan masuk ke dalam kemah yang menggunakan magnet. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ini merupakan kemudahan yang kita sediakan dengan sofa bed, ada kain selimut dan kita ada tempat untuk meletakkan barang. Dan yang menariknya, kita ada tempat charger. Kalau kita lihat di sofa bed ini, kita boleh baring dan tidur, ya. Dan alhamdulillah sangat selesa untuk jemaah kita. Kita ingin memastikan bahawa jemaah boleh fokus untuk beribadah dan selebihnya kita akan sediakan perkhidmatan mudahan yang terbaik kepada jemaah haji Malaysia. Terima kasih kepada tabung haji. Kita berikan sokongan sepenuhnya. InsyaAllah haji mabrur kepada semua jemaah haji kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera gengs. Selamat datang kembali di Faza Update. Hari ini kita akan melihat satu kisah yang cukup menyentuh hati dan membanggakan apabila jemaah haji Malaysia mendapat pujian karena meninggalkan kemah di Mina dalam keadaan bersih, kemas, dan teratur. Di saat jutaan manusia berkumpul di Tanah Suci, sikap disiplin dan budaya menjaga kebersihan yang ditunjukkan oleh jemaah Malaysia telah menjadi teladan kepada ramai pihak. Persoalannya gengs, apakah rahasia di sebalik kejayaan ini dan apakah pengajaran yang boleh kita ambil untuk diamalkan dalam kehidupan seharian? Alhamdulillah in every situation. When life is easy, we say Alhamdulillah. When life is difficult, we show sabr. And in every moment, we keep tawakkul in Allah. Because the believer knows that whatever Allah chooses is always best for him. So stay patient, trust Allah's plan, and keep saying Alhamdulillah. Sementara itu, tabung haji meningkatkan kesejahteraan jemaah haji Malaysia menerusi pelancaran program kebersihan bangunan penginapan di Mekah dan program kebersihan masyair bagi musim haji tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kedua inisiatif yang dilaksanakan sejak 2017 itu bukan sahaja membantu meningkatkan tahap kebersihan operasi haji, malah turut diiktiraf Kerajaan Arab Saudi sebagai program nilai tambah oleh jemaah Malaysia. Beliau berkata program berkenaan bukan sekadar aktiviti asas, sebaliknya bertujuan membudayakan disiplin menjaga kebersihan dalam kalangan jemaah dan petugas sepanjang musim haji. Ini merupakan kempen yang kita telah mulakan sejak 2017 dengan kerjasama Kerajaan Arab Saudi dan alhamdulillah kita telah nampak bagaimana jemaah haji Malaysia telah menunjukkan contoh dan tauladan dengan menjaga kebersihan di tempat menginap dan juga di masyair. Tahun ini kita ingin perkukuhkan lagi, kita ingin menunjukkan bahawa budaya kebersihan itu selari dengan semangat sebagai Duyufur Rahman itu benar-benar dihayati dengan menjaga kebersihan dan juga mengelakkan pembaziran. Itulah yang cuba kita tanamkan, iaitu pembudayaan kebersihan dan menjimat mengelakkan pembaziran dan penjimatan oleh semua Duyufur Rahman. Itulah semangat Haji Mabrur insya-Allah. Dr. Zulkifli berkata ia melibatkan pengurusan kebersihan penginapan, ruang awam, surau serta pengurusan sisa pembejal dan makanan di Mekah selain memberi tumpuan khusus kepada kebersihan kemah, laluan pejalan kaki dan penggunaan kemudahan di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Dr. Zulkifli terus menegaskan bahawa persekitaran yang bersih bukan sahaja memberi keselesaan kepada jemaah, malah membantu mengurangkan risiko penyakit berjangkit serta isu kesihatan awam dalam keadaan cuaca panas dan kesesakan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajak anda untuk melihat sendiri pihak tabung haji menyediakan kemah untuk jemaah kita sepanjang berada di Mina. Bermula dengan pintu yang dihadirkan untuk tahun ini menggunakan sistem magnetik. Bila kita buka, dia akan tertutup sendiri. Okey, ini sebenarnya untuk mengawal keadaan haba ataupun suhu di dalam kemah untuk tidak keluar. Jadi kita tidak perlu, jemaah tidak perlu bersusah payah untuk tutup sendiri sebab pintu akan auto tertutup. Okey, so sebaik saja kita melangkah ke dalam, kita akan nampak inilah keadaan di dalam kemah yang sediakan untuk jemaah kita.
yang mana setiap jemaah akan mendapat sofa bed. Okey, kat bawah ni sofa bed setiap seorang jemaah, dan jangan risau kerana pada sofa bed ini nanti akan dilekatkan nama dan juga gambar jemaah. Maknanya setiap seorang mesti akan dapat sofa bed masing-masing, dan di bahagian atas sofa bed tersebut disediakan ruang untuk meletak barang-barang peribadi, toiletries dan sebagainya, dan insya-Allah akan disediakan juga ruang untuk mengecas telefon sebab menyedari pentingnya telefon kepada setiap jemaah. Pengecasan akan disediakan kepada setiap orang di sini. Jadi kat sini memang sangat-sangat selesa, tak perlu risau untuk berada di sini. So semua ini disediakan bagi membolehkan setiap jemaah fokus pada amal ibadat masing-masing, kerana tidak perlu memikirkan lagi soal tempat duduk dan sebagainya. Okay, sofa bed ini dalam keadaan berbentuk sofa, dan ia boleh dibuka untuk dijadikan katil dan sebagainya. Dan satu lagi ialah kemudahan yang disediakan ialah di bahagian luar disediakan toilet juga bertingkat dan sebagainya. So ini semua adalah inisiatif yang disediakan oleh Tabung Haji untuk memberikan kemudahan kepada para jemaah kita. Kempen kebersihan masyair yang dilaksanakan sejak 2017 dalam kalangan Jemaah Haji Malaysia terus diperkukuh pada musim haji tahun ini bagi memastikan budaya menjaga kebersihan terus dihayati. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, kempen itu bukan sahaja memastikan kawasan penginapan dan ibadah sentiasa bersih, malah membentuk budaya hidup selari dengan semangat Duyufur Rahman atau tetamu Allah. Alhamdulillah, kita telah nampak bagaimana Jemaah Haji Malaysia telah menunjukkan contoh dan tauladan dengan menjaga kebersihan di tempat menginap dan juga di masyair. Tahun ini kita ingin perkukuhkan lagi, kita ingin menunjukkan bahawa budaya kebersihan itu selari dengan semangat sebagai Duyufur Rahman itu benar-benar dihayati dengan menjaga kebersihan dan juga mengelakkan pembaziran. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program kebersihan bangunan penginapan Jemaah Haji di Mekah dan program kebersihan masyair bagi musim haji 1447 Hijrah 2026 Masihi hari ini. Zulkifli berkata program itu mencerminkan komitmen berterusan PH dalam memastikan kebajikan, keselesaan dan kesejahteraan jemaah sentiasa diberi perhatian, khususnya dari aspek kebersihan, kesihatan dan persekitaran kondusif sepanjang berada di Tanah Suci. Usaha itu juga selaras dengan aspirasi Kerajaan Arab Saudi menerusi Visi Saudi 2030 bagi meningkatkan standard kebersihan dan pengurusan persekitaran di Tanah Suci. Gengs, kejayaan ini bukan berlaku secara kebetulan. Ia adalah hasil usaha berterusan tabung haji dan berbagai pihak yang sejak bertahun-tahun membudayakan amalan kebersihan, disiplin, serta mengelakkan pembaziran dalam kalangan jemaah. Bukan saja kemah dan kawasan penginapan dijaga dengan baik, malah kain ihram yang telah digunakan turut dikumpulkan untuk dikitar semula. Sikap bertanggung jawab seperti inilah yang menunjukkan bahwa ibadah haji bukan sekadar melaksanakan rukun-rukun tertentu, tetapi juga mendidik umat Islam supaya menjadi insan yang lebih berakhlak, berdisiplin, dan menghormati kemudahan awam. Saya dekat Maktab 63. Maktab 63 ni adalah tempat di mana jemaah Muassasah Malaysia akan tinggal di Arafah ni. Okey, kalau kita tengok ni, ada kemah. Kita sudah sampai di kemah. Ini salah satu kemah yang telah pun siap. Boleh masuk? Okey. Belum cleaning lagi. Tapi ini contoh salah satu kemah yang kalau kita tengok, kemah ni boleh isi lebih kurang, sekejap ada berapa? 2, 4, 6.
54 23 100 lebih kurang 150 jemaah kat sini. Lebih kurang 150 jemaah kat sini. Ada 6 biji aircon dan juga 6 biji aircon lah. Dan sound system pun siap, dan setiap satu tempat ni dia akan ada dia punya charging. Charging station. Dia akan ada charging station untuk kita mudahkan jemaah lah. So peluang untuk jemaah, sebab yang ni packaging ni tak siap lagi. Sekarang ni yang ni dia ada bantal je, sebab nanti jemaah bukan saja dapat satu tempat sofa bed, tapi juga akan dapat set selimut dan juga towel muka. Itu dia akan dapat nanti. Sebenarnya dalam operasi haji ini adalah operasi yang paling besar dalam sejarah peradaban manusia. Sebab apa? Dalam sejarah peradaban manusia, ibadah haji inilah ibadah situasinya di mana perubahan jumlah populasi yang terbesar di dunia berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Biasanya jemaah haji akan bergerak dari Mekah ke Arafah, kemudian ke Muzdalifah dan di Mina. Ini adalah persediaannya di Mina, bagaimana tabung haji bersama dengan syarikat pengelola Holiday Inn Mekah menyediakan tempat ini untuk memastikan jemaah-jemaah berada dalam keadaan yang selesa dan terus boleh memberikan fokus mereka kepada ibadah untuk berada di Mina. Dan ini adalah situasinya di Mina, sebab ini bukan sahaja tempat tempat tinggal mereka untuk hari yang paling panjang. 3 hari sebenarnya, 3 hari 2 malam mereka akan berada di sini, dan pada masa sama tempat penyimpanan juga disediakan, dan besi ini cukup kuat bagi mereka yang mungkin bawa beg tambahan untuk nak sangkut kat sini pun boleh. Itu antara benda yang boleh kita nantikan, dan saya sebenarnya secara peribadi sangat teruja untuk melihat benda ini. Selama ini apa yang kita boleh bayangkan ia hanyalah dapat dilihat di TV sahaja. Apabila kita dapat melihatnya secara bersemuka ataupun di depan mata sendiri, ianya cukup mengujakan, sebab kita tinggal kurang 10 hari lagi mungkin untuk sampai ke hari Arafah, dan selepas hari Arafah semua jemaah haji Malaysia dan dunia akan terus bergerak ke Mina untuk melengkapkan ibadah haji mereka. Saya meneruskan lagi ziarah dan meninjau keadaan persekitaran di maktab di Mina. Jadi kebanyakannya jemaah haji Malaysia akan melontar, dan selalunya melontar di waktu malam dengan suasana yang lebih baik dan juga tidak panas, dan ianya juga memudahkan dari segi aspek kelancaran perjalanan itu. Maktab muassasah di Mina ini keadaannya adalah sangat baik. Jemaah-jemaah haji kita juga berada dalam keadaan yang masih bersemangat untuk menunaikan ibadah haji. Moga-moga diberikan syifa, diberikan kesembuhan. Ini adalah kain-kain ihram yang telah pun disumbangkan oleh para hujaj kita, jemaah haji kita. Kita tengok sudah penuh untuk ini dengan kain-kain ihram yang disumbangkan, diletakkan. Jadi sebelum ini ianya dibuang begitu saja, tetapi kali ini kita recycle dan juga upcycle kita semula untuk dijadikan produk yang lebih baik. Tahniah kepada tabung haji. Oh, dah licin cemerlang Oh, okey, alhamdulillah. Pakai begi pula. Okey, cemerlang Kalau tak ada begi dia kena bau mabrur. Sebagai penutup, gengs, marilah kita mengambil iktibar daripada teladan yang ditunjukkan oleh jemaah haji Malaysia ini. Tidak kira di mana kita berada, sama ada di rumah, tempat kerja, sekolah atau masjid, amalkanlah sikap menjaga kebersihan, menghargai kemudahan awam dan mengelakkan pembaziran. Ingatlah bahawa imej yang baik tidak dibina melalui kata-kata semata-mata, tetapi melalui tindakan yang konsisten setiap hari. Semoga kita semua menjadi masyarakat yang lebih berdisiplin, bertanggungjawab dan sentiasa membawa nama baik agama serta negara. Jika geng suka kandungan seperti ini, jangan lupa tekan like, kongsi dan subscribe Faza Update. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.